Selamat datang ke channel KBG. Kali ini kita berada di Sepang untuk Enduro Race selama 2 jam. Event ini kita bawa motor RS dan juga FR 150 Vogue. Untuk Honda RSX kita mengimport rider daripada Caprix, iaitu rider cilik kita Haziq Naufal yang selalu podium juga dekat Caprix, menunggang Honda RSX One Make. Dan untuk motor Vogue kita macam biasa Muhammad Zaki Zamri dan ditemani oleh Nur Rahmat Faris Nazrin daripada tim sebelah, iaitu Mak Tajam Racing. Untuk kali ini kita perlukan 2 rider kerana race 2 jam dan membuat kemunculan kembali Corey kembali menunggang motor lama beliau Pro M pada musim lepas. Kita teruskan kepada praktis dan juga qualifying run, di mana qualify akan langsung pada pukul 11 malam dan perlumbaan ini dimulakan pada pukul 3 pagi. Ya, untuk buat pertama kalinya kita akan berlumba di pagi-pagi untuk kategori motosikal. Untuk result qualifying run, Haziq Naufal dan Corey mendapat tempat ke-12, manakala Muhammad Zaki Zamri dan Nur Rahmat Faris Nazrin mendapat tempat ke-19 daripada 21 pelumba. Selesai saja qualifying run tadi, kita kembali ke pit dan berehat selama 3 jam sebelum final race kita, dan kita susun strategi dan juga melakukan setup terakhir untuk perlumbaan akhir nanti. Dan kita didatangi oleh Dexter Dakugan daripada Philippines. Untuk race berap ini kita ada 2 kategori untuk 150, di mana Group A adalah spek Pro Am, di mana limited untuk modification, dan juga Group B kita unlimited untuk modification seperti head, gearbox, camshaft, pizza ring dan ejector semua. Hari ni kita ada apa? Hari ni kita join Brab Endurance 2 jam dekat Sepang. Special dia 2.45 pagi. 2.45 pagi baru boleh start. Tak pernah dibuat kan. Adakah kita race di dalam gelap atau bandung pasal apa? Ni pun tengah blackout. Tak tahu. Maybe delay. Race delay. So subuh kat sini lah kita. Tak pastilah. Rasa start subuh kot kan? Dia kurang stres sikit lah kali ni. Kita punya mission satu je, nak tengok kita punya Vogue dapat settle ke tak, masalah dia mati-mati tu kan. Kalau Vogue tu dapat settle, Alhamdulillah, maknanya kita ready lah untuk next round Capri dan kita cuba fight podium lagi. Jom kita saksikan perlumbaan Enduro Race selama 2 jam di trek Sepang Selatan.
Setelah setengah jam beraksi di dalam trek, mana kita boleh lihat motor-motor dah start ada masalah teknikal, overheat dan sebagainya. Dan kita lihat ramai juga pelumba masuk ke dalam pit untuk mengisi minyak dan pertukaran rider mengikut strategi masing-masing. Untuk perlumbaan endurance race, bukan sekadar kita nak laju, tapi kita perlu menjaga ketahanan enjin supaya tidak rosak dan tamatkan perlumbaan. Itu yang paling penting. Semasa Corey masuk ke dalam pit untuk mengisi minyak, tiba-tiba tak boleh masuk gear dan mereka decide untuk buka dan tukar clutch plate baru. Dan kini tiba giliran Nur Rahmat Farid Azrin untuk beraksi pula. Untuk 10 minit yang terakhir, keadaan agak tegang di dalam pit di mana nombor 1 dan nombor 2 sangat rapat. Ketika KBG tukar rider untuk kali terakhir ini untuk merehatkan Nur Rahmat Farid Azrin ni, kita jatuh ke nombor 2. Overall daripada nombor 3 jatuh ke nombor 5. Setelah 2 jam 5 minit, sign last lap telah dikeluarkan. Jadi, mampukah KBG memenangi? Muhammad Zaki Zamri berjaya menamatkan perlumbaan di tempat yang pertama dengan 72 lap. Total race duration 2 jam 5 minit 14 saat. Akan tetapi, Corey tidak berjaya menamatkan perlumbaan dan did not finish race. Dia nak endurance juga. InsyaAllah lepas ni kita akan comeback untuk podium. Thank you guys. You bring us luck. Yeah. Akhirnya kami dari KBG nak berterima kasih sebab awak dah rasa podium kan dengan Bosch. Dia pula. Kita orang pun nak rasa. Ni dia bawa balik Awak dah satu. rasa. Ni dia bawa balik satu.
sayang sekali untuk Zaki, dia mengalami masalah cedera. Bagi dia meneruskan perubahan daripada berada pada kedudukan yang kedua seperti tadi. Ini man. Tepukan paling gemuruh kepada juara kategori A Jentera 742 KPG Motorsport. Tepukan kepada Ahmad Zaki Ahmad Samri dan juga Nur Rahman Faris Nazri. Tahu nak cakap apa ni. Alright, macam mana? Alhamdulillah, P1. Begitulah story kita untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa anda di next race.